Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Amir Ramadan. Sekarang tengok aku di mana? Yes. Bukan di Kuala Pilah, bukan di rumah. Aku kembali di hotel bajet. Kerja gila apalah yang aku buat ni pagi-pagi subuh. Aku dah kejut anak-anak aku bangun untuk ikut keluar. Kita orang buat kerja gila hari ni. Baru Ramadan ke berapa hari ni? Ramadan ketiga. Ajak bercuti. Kau rasa? You bercuti di bulan Ramadan. Kau rasa aku macam apa benda ni? Dia macam pelik sikit lah. Bukan je pelik, rasa berdosa pun ada juga. Ialah berbulan puasa kau nak berjalan. Orang bulan puasa beribadah, aku dengan family aku nak pergi bercuti. Tapi itulah kau tengok macam aku ni, aku pula yang lebih excited nampak ni cana tu. Ni semua salah anak-anak aku. Dia orang yang asyik minta-minta daripada hari itu. Ni pun memang last minute plan. Jadi sebelum kita bergerak lebih jauh, jadi kita berhenti dulu untuk isi minyak. Kita bergerak gelap-gelap dengan harapan sampai sana pun dalam keadaan gelap. Betul, nak tunaikan permintaan anak-anak. Diorang dah lama sangat nak bawa pergi beach. Siapa dah kencing? Ifan pun dah kencing dah? Afi okey Afi? Dia nak pergi mana? Pergi Papa Yola. Kebenaran dah balik. Tak. Yang ke tanak. Pergi beach. Siapa nak kencing dulu, jangan nak buat perangai. Kereta dah jalan baru nak terkencing lah, baru nak terberak lah. Lagipun kereta nak kena isi angin sikit lah kat tayar. Jangan lama-lama Hindu. Kesudahannya kesiangan juga nak melayang kerana budak-budak ni. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Melakau, Pantai Kelebang. Jadi konten hari ni, jom ikut kita orang bercuti ke Melaka di bulan Ramadan. Siapa yang dah bangun? Nak pergi mana? Pergi beach lah. Nak champagne. Alamak, dah gemuk dah. Dah naik dah. Dah sampai lah. Kalau datang ke negeri Melaka. Yang bercakap macam hotel Along ni. Macam ni ke? Kita ambil hotel murmur je. Kita ambil hotel yang untuk tidur sahaja. Sebab kita nak lepak lama. Lepas tu kita nak layan dia orang punya bazar Ramadan yang di area hotel tu, sini beach. Ni lah hotel yang kita orang book dekat online tu. Ni kita orang saja je lalu-lalu nak tengok 3 tingkat tau. Tak ada lift. Okey kan. Sekarang dah pukul 8.49. Kita baru sampai, jadi tak boleh nak check in dulu. Jadi kita nak bawa anak-anak pergi main beach. Okey? Okey. Jadi kita nak bawa budak-budak pergi main beach sementara. Okey. Tak sayang. Jadi kita akan lepak 8 ni, lebih kurang pukul 9 ni sampai pukul 1 dekat beach sana. Jom, let's go. Okay guys, panas guys. Jadi kita acak-acak datin. Kita acak-acak datin ni pakai spray Jadi lepas je kita usah-usah hotel tadi, tengok-tengok macam mana keadaan hotel tu dari luar, kita pun terus shoot pergi ke pantai terus. Lepas tu biarkan 2 ketua askar ni mainlah sepuas hatinya dekat pantai. Apa Afi nak? Pantai dalam tanah. Dalam tanah. Nah. Tika macam mana nak main ni? Tika apa ni? Joget. Mana? Kamera kat rumah. Kenapa tak bawa? Aduh, jadi fikir Tika. Itu kau punya
ke siang ni Tika? Ada orang keluar orang bulan puasa. Tak payah meniaga barang lah. Tengok ni orang. Oh. Tika mana Tika? Baju Melayu raya. Allah. Entahlah tip ni aku dah cakap awal-awal dah. Untuk bercuti ni aku malas nak fikir banyak. Aku nak packing baju je. Yang lain aku serahkan segalanya kepadanya. Begitulah jadilah. Bila cek-cek balik rupanya memang ada Tika kecil kat belakang bonet tu. Kat sini rupanya ada pasar Ramadan yang sangat panjang. Nanti malam kita akan pergi. Sana duduk. Kosong. Apa? Boleh apa? Bangin bunga? Dapat kaki anjing punya. Memang tak ada orang nak cerita je. Tapi best juga macam pantai ni kita yang punya. Mana ada orang bulan puasa nak pergi beach ni. Siapalah yang tinggalkan benda Allah ni kat sini ha. Jauhnya kau ni Mira. Ya Allah, anak aku masih struggle nak naik benda ni ya. Dah dapat sunil. Dia tak. Alah, comel dia macam Isyaf punya je. Macam nonek Isyaf ke nonek abang ni? Sampai tu tak sama. Kunafi lah. Akhirnya. Dah jadi baby dah dalam tu ha. Nampak orang ni kan. Dia pun nak juga. Yang laju. Atas center lah ni. Dia kena buka tu. Sini. Oh dia. Ngantuk guys. Semalam dapat tidur pukul 4.30. Jadi aku berasa sangat mengantuk. Walaupun bukan aku yang drive. Itu yang drive. Sedap lain mata gitu. Jadi sepanjang kat pantai ni memang angin pantai dia syok gila lah. Layan angin kuat, sejuk, mendamaikan, menenangkan sampai aku pun sempatlah terlelap sambil menikmati angin pantai. Anak-anak pula main pasir pantai non-stop. Sibuk je aku tengok. Mana? Abang sipuk ke tu? Cek. Mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau Petang sikit tu macam tiba-tiba ada orang ramai-ramai datang. Tapi aku rasa curious lah sebab dia orang semua bukan Malay, Chinese lah, Indian lah. Debbie. Lepas aku dah puas tidur tadi, aku pun acah-acah lah menulis tepi pantai. Okey, buat fikir sikit nak tulis apa. Lepas tu acah-acah tulis. Okey, dah siap. Apa benda yang kau tulis tu Mira? Nak tunjuk pula. Alamak, terbalik Mira. Oi, boleh baca ke?
Okey, dah 12.30 dah. Aku pun dah rasa anak-anak aku pun dah puas dah main pasir dari tadi. Jadi kita kemas-kemas gerak ke hotel. Mana tahu boleh check in awal. Dah panas lah ni, Nok. Kita pun dah sampai hotel dan kita dah boleh check in awal. Awal-awal nak check in tu nervous lah juga sebab feedback dekat online tu macam ada yang banyak juga yang kurang memuaskan. Kat sini tak ada lift tau. Memang ambil hotel ni untuk tidur saja. Tapi rupanya bila kita orang datang, Uncle tu kata okey je nak check in keluar. Kalau ada bilik kita orang boleh bagi masuk. Dengan harga kat sini, harga walk in pun tak mahal pun. Dan inilah bilik kita orang. Assalamualaikum. Kamu tak minta pula tapi dia. Assalamualaikum katanya kotor. Wow. Look you. Pergi tak boleh. Basuh kaki tangan dulu. Awak main kat pasir tadi. Turun. Turun. Tapi dah Alah, pasir. mesti kita bawa spray je. Spray lah. Turun. Buka beg tu sana pasir dah. Katil dia. Ruangan dia. Sikit. Kau tak buka Mandi lagi. terus. Buka baju, jangan basah. Buka baju lu. Tak ambil Buka Syah, buka baju lu. Buka baju. Oh, dah panas. Alah, benci tau nak kena rekod balik ni. Aku dah rekod dah banyak-banyak tadi. Aku lupa nak on mic. Macam bodoh pula rasanya. Tadi aku rekod. Aku bagi tahu bilik ni okey je. Aku suka selesa. Tengok. Adalah tempat sikit ruang tu. Ada ruang solat. Cadar okey tak busuk. Sejenis cadar macam tu kan. Tak ada kepam-kepam ke bau busuk. Aircon ada. Aircon sejuk. Aircon macam aircon mak. Aircon baru. Water heater ada. Air okey laju. Air sinki laju. Bila air bersih untuk keluarga-keluarga yang bajet macam aku ni, okey dah ni. Cuma tu je lah. Dia tak ada lift. Kena naik tingkat 3 lah kau bawa barang-barang kau naik. Lepas tu utilities dia taklah banyak. Ni utilities dia. Memang kita masuk-masuk cuma ada tisu dengan sabun sahaja. Ni. Itu jadi utilities lah dengan harga dia. What do you expect? Dengan anak tengok. Masih lagi ada ruang tu budak-budak ni nak main. So, lepas ni kita nak rehat, mandi-mandi, segar-segarkan badan. Dalam maghrib nanti baru kita akan gerak ke bazar. Kita akan bawa dengan kita. Aku tak sure lah kamera buruk aku ni boleh nampak ke tidak malam. Make up aku okey tak? Make up aku okey tak? Nak. Jangan keladak pula muka. Inilah dia. Okay, next video aku nak share apa yang ada dekat sepanjang Bazar Ramadan Tai Kelebang ni dengan apa aktiviti kita orang kat tepi pantai sepanjang hari tu. Jangan lupa subscribe, share, komen ke apa-apa benda lah yang